Yo, Assalamualaikum semuanya sedang menyaksikan Haikal Channel 2. So, hari ni kita bakal dah masuk. Ini adalah tahun 2025, ialah terakhir untuk tahun 2025. Dan kita akan masuk tahun 2026. Dan apakah azam korang untuk tahun 2026? Okay, so itu saya tak nak cerita pasal azam baru. Tapi kali ni kita nak buat top 5 anime the best tahun 2025. Setelah sekian lama kita dah tengok animasi-animasi Malaysia untuk tahun 2025, banyak animasi paling gempak untuk local brand itu anime punya. So kali ni saya dah listkan 5 animasi anime untuk tahun 2025. Okay, let's go. Nombor 5. Di tangga nombor 5, satu animasi yang agak yang kita tahu di mana animasi baru diwujudkan. Tidak lain tidak bukan itu cerita Rumi Animation. Okey, ini antara saya tengok animasi Rumi ni sebenarnya. Dan Rumi ni Rumi ni antara animasi yang pertama mengeluarkan berkonsepkan Jawi. Okey, siapa yang tak tengok cerita Rumi, korang boleh tengok dekat platform YouTube tu, dia ada keluar episod 1, cuma dia tak keluar episod 2. Dan kalau nak tengok Dulu Plus, jangan risau, korang boleh tengok dekat Dulu Plus. Alright. Sebab cerita Rumi ni saya katakan boleh dikatakan okey dan sesuai untuk orang nak belajar Jawi macam saya ni, walaupun saya buta Jawi. Okay, so korang boleh belajar berkaitan susun-susun abjad. Yes, macam batu-batu Jawi tu kan, kita gabungkan ayat tu mengikut nama-nama tu. Alright, so yeah, korang memang sesuai untuk tengok cerita Rumi tu. Alright, itu di tangga nombor 5. Nombor 4. Di tangga nombor 4 kali ini, setelah sekian lama kita menunggu Mekamato ya. Siri Mekamato akhirnya keluar pada tahun 2025. Itu Mekamato Season 5. Antara best adalah kita boleh nampak watak Mara ni. Kali ni dia bekerjasama dengan Amato untuk melawan robot-robot jahat dalam Kota Hile. Kita boleh nampak watak Mara dengan Amato kan. Tapi yang dia punya ending dia tu ada emosi sedih. Sedih saya tengok kan. Tapi bila saya tengok yang dia punya epic tu, itu yang saya minat tu. Dia punya Rubika lawan dengan Amato, dia punya fight scene tu memang kena. So itulah dia, Mekamato Season 4 berada di tangga nombor 4. Nombor 3. Di tangga nombor 3, seperti yang dah tahu, sebagai peminat yang korang layan dekat YouTube, dekat Netflix, dua platform ni, korang selalu nak menunggu di saat-saat yang sangat, orang kata apa ni, saat-saat yang menantikan pada episod 6. Tidak lain tidak bukan iaitu Boboiboy Barajo. Itu antara series yang Boboiboy series Barajo yang keluarkan. Kita dah tengok ARC, Boboiboy Story, Windara, Genta dan last kali iaitu Barajo. Dan next project untuk movie yang ketiga iaitu Boboiboy Gurlatan. Itu yang kita tak sabar tu, Boboiboy Gurlatan tu kan. Saya pun tak sabar nak tengok Boboiboy Gurlatan macam mana dia punya kualiti animasi. Untuk Boboiboy Barajo ni saya respect gila dengan nampak robotnya, and then kita nampak watak Nova, watak itu, watak ini nampak. Itulah dia di Boboiboy Barajo di tangga nombor 3. Dan jom let's go kita di tangga nombor 2. Nombor 2. Di tangga nombor 2, macam biasa, minggu ni kita ada banyak movie best. Dan yes, banyak-banyak movie best yang saya pilih adalah movie yang paling menyentuh air mata saya, mengelap air mata banyak kali. Tidak lain tidak bukan iaitu Papazola The Movie, Games On. Ini antara animasi Papazola yang membuatkan kita mensediakan tisu, memberi emosi. Lawak dia marvelous. Lawak-lawak komedi dia. Saya katakan filem Papazola ni antara paling kuat tentang bertemakan keluargaan. Mesej itu tepat. Jujur. Itu dialog saya tu. Dialog yang video saya buat tu.
Dan memang saya ada emosi menangis. Saya dengan Mecca berada dekat Sunway Pyramid. Cerita apa ni? Cerita apa ya? Ni cerita Papa Zola the movie. Menangis memang tak boleh. Orang kata kalau korang tengok banyak kali, korang akan rasa menangis. Alright. So yeah. Tapi tanya juga kepada Papa Zola mendapat kutipan sebanyak 43 juta. Saya rasa mungkin akan capai untuk mengalahkan New Jing. New Jing ke apa benda lah kan. Anime dari China untuk mengalahkan dia. Sebab kita nak tengok brand lokal berada dekat atas. So yeah. Itulah dia. Papa Zola the movie berada di tangga nombor 2. And last kali, top 1. Nombor 1. Di tangga nombor 1. Macam biasa, juara untuk the best untuk tahun 2025. The best movie siri anime tidak lain tidak bukan iaitu Agent Ali the movie 2. Okay. Ini antara favourite saya sebagai fanatik Agent Ali. Itulah favourite saya. Sebab kenapa Agent Ali the movie 2 berada nombor 1? Sebab ini antara animasi kualiti detail, kualiti matang. Yes. Nampak watak Agent Ali. Watak Agent Ali Shah memang comel. Indonesia pun sama. Sampai viral video tu. Saya ada buat video pasal demam Agent Ali Shah. Korang boleh tengok video lama saya. Saya dah ada sediakan lama video dah. Okay. So yeah. Dan Agent Ali dapat anugerah di FFM Festival Film Malaysia. Festival Film Malaysia. Yang keberapa saya tak ingat. Dia pun mendapat menang juri pertama. Tahniah tim Agent Ali. Dan yes, Agent Ali dah terbang ke Jepun. Tapi kita nak tahu kalau Agent Ali the movie tu ni ada dubbing bahasa Jepun. Kalau ada dubbing bahasa Jepun ni, saya tak tahu siapa yang mengalih suara ni kan. So nantikanlah kalau ada masa saya buat konten pasal kalau Agent Ali ada dubbing bahasa Jepun. Itu nantilah kita akan buat lah. Dan yes, itulah orang kata Agent Ali the movie ni fenomena yang kuat. Dia sebab target kutipan ialah 65. Tapi akhirnya targetnya mencapai 63 juta kutipan box office tertinggi di Malaysia. Alright. So itulah dia top 5 animasi Malaysia anime the best untuk tahun 2025. Ada banyak lagi cuma saya tak masukkan list sebab animasi Malaysia tak banyak keluar. Jadi so ya, itulah dia berada di top 5 untuk animasi yang saya pilih. Jadi kesemua animasi saya dah layan movie, saya dah tengok siri. Saya terus terang saya cakap ini antara tahun 2025 yang akhir ni antara animasi yang cukup terbaik. Ya, itu je lah nak cakap lah. Dan yes. Oh ya, lupa nak beritahu korang. Sebelum saya nak menghampiri video ni, saya nak beritahu korang kepada semua subscriber ke channel tu. Di mana korang boleh je undi untuk Haikal Channels Award 2025. Korang boleh undi dan boleh pilih sama ada pelakon manakah yang akan menang best untuk Haikal Channels Award 2025. Korang undi je, jangan risau. Korang tak perlu isi nama ke, alamat rumah ke, alamat telefon ke apa ke. Korang tak perlu isi apa-apa. Korang tekan seterus dan korang undi saja ke semua tu pilihan korang. Kalau korang tak undi, bila saya umumkan pemenang, korang marah saya sebab saya sebut kenapa pemenang itu ini sebab korang tak undi. Jadi saya sarankan anda untuk korang undi untuk Haikal Channels Award. Undi sekarang dekat link direction di bawah. Korang undi, korang akan tahu siapakah yang akan menang untuk Haikal Channels Award 2025. Okay. So ya, rasa itu saja video kali ini. Apa pendapat korang tentang video kali ini untuk Haikal Channel 2? Cuba korang komen di bawah. Alright. So itu saja, jumpa lagi dalam Haikal Channel 2. Peace yo. Assalamualaikum. Goodbye semua. Dan selamat tahun baru 2026. Peace yo.